So kita bawa yang ni. Nampak set ni kita bawa. Siap dengan sikat sekali. Tadi adalah orang tanya, ada function ke? Salam. Selamat Hari Raya. Lah, dia tak nak hidup. Dia konsep dia lebih kepada bayar parking lah. So nanti kita akan bayar bayaran. Sejuk. Masuk tangan bawa apa dekat dalam baju. Sejuk. Ada sejuk. Sejuk. Tu dia, kau tengok dia punya kabus. Kabus dia bapak tebal siut. Tu dia. So kabus dia boleh tahan tebal juga. Dekat sini korang tengok. Ush. Sejuk siut. Ini orang bakar sampah ke apa? Besar gila weh. Morning. Hari ni hari raya ketiga 2026. So hari ni kita nak sambung beraya lagi. Mungkin nak pergi rumah Pok So aku dengan mak ngah aku dekat belah Selangor. Ini belah ayah aku lah. So tengok hari ni aku pakai cantik kan. Kita pakai full set semula. Semalam kita dah pakai kurta. Lepas tu hari ni kita pakai full set balik. Cun tak cun. So sekarang pukul 10 pagi. Jom kita gerak. So pagi ni kita pergi ke kubur dulu. Ni makcik. Ni makcik aku. Kita orang panggil mak lah. Ni tanah perkuburan dia. Dan jom kita. Sekarang kita dah sampai rumah Pok Su aku. Pok Su Atan kita panggil. Dan jom kita masuk. Yang ni aku suka makan makanan Jawa dia. Raya dekat sini pun dah selesai. So aku nak pergi raya dekat rumah makcik aku seorang lagi. Tapi dia dah balik ke Pekan Pahang. Jadi kita tak ada ke mana dah. Kita akan balik ke Kuantan. Mungkin akan singgah lah dekat bandar dulu. Dekat pusing-pusing KL dulu. Tengok tu sana. Jom. Kan dah pukul 2. So alang-alang tu jom lah. Kita singgah dulu dekat Masjid Unit 10. Kita settlekan dulu. Solat. Demo kita gerak. Rasa macam nak pergi TRX. Nak ambil gambar kat atas tu. Sekarang kita singgah ke TRX dulu kejap. Nak ambil gambar dulu. Lawa-lawa sikit. Acah-acah sikit lah. Acah-acah belakang TRX kan. So kita dah bawa ni. Semua. Sambil-sambil pusing. Kita ambil gambar lah. Tak tahu lagi nak pergi mana. Sebab macam baik balik Kuantan je kan. Kalau tak ada nak beraya dah kan. Tak lah tengok lah. Mungkin ni TRX last. Pusing-pusing bandar. Gak lah. So kita bawa yang ni. Nampak set ni kita bawa. Siap dengan sikat sekali. Tadi adalah orang tanya, ada function ke? Tidak. Kita tak function rasa. Dia pun macam ada something ke kan. Macam beria sikit kan. Tapi itulah. Segan pun ada juga. Disebabkan nak lawa, kita kena buang segan. Jom je jalan. Kita pun sekarang dah sampai dekat bahagian atas. Dan mungkin kita ambil gambar dekat sini. Wah. Membelakangkan TRX Tower. Macam tu. Nice tak nice? Tak lah sama ada nak ambil gambar dekat sini ke dekat apa Apple Park depan tu ke. Kan? Tapi sini lighting padu lah. Lighting padu. Memang nice lah. Kau tengok tu. Terbakar weh. Nampak lah. So jom kita tengok kat mana cantik. So sekarang kita ambil gambar family dekat belakang TRX. Tu dia belakang dia TRX. Hari ni kita nak ambil gambar kat sini. Dekat
PRX. Dengan adik. Dengan kakak. Salam. Selamat Hari Raya. Kita nak salam, lepas tu kita nak minta duit raya. Okey. Jalan-jalan. Jom. Sambil-sambil tadi kita pun adalah buat video sikit Honor 600 Lite. Yang ni phone ni dia dalam kategori fotografi. Jadi kalau kau minat, kau boleh tengok macam mana performance dia. Dan aku suka dia punya AI. AI dia boleh tahan juga. Serius aku tak tipu. Untuk Honor fotografi series memang boleh tahan lah. Tapi kalau kau orang ada bajet lebih, mungkin kau boleh stay tune. Kita tunggu 600 Pro. Macam mana? Jadi kita akan turun. Ni pun aku dah berkicap dia ni. Jomlah kita. Alright, gambar pun dah siap. Video kerja pun dah siap tadi. Jadi aku rasa macam nak balik lah. Dia pun nak buat video juga. So, tak tahu lagi nak pergi mana. Maybe nak pergi makan. Lepas tu tunggulah balik ke Kuantan. Ada persembahan dekat TRX. Kita pun dah sampai dekat Gombak. Memang dah hala balik betul lah. Jadi sekarang kita nak lepak makan dekat Ahmad. Ahmad ni dah lama wujud tapi aku tak pernah pergi makan lagi. Kalau tengok dekat situ harga dia 499. Dari. So kita cuba dulu makan kat sini santai-santai. Lepas tu kita akan terus balik ke Kuantan. Nak pergi Sengah mana lagi lah? Jom. Aku pun dah macam apa dah Semua dah cabut. Kita makan dulu. Ada mulut ayam. Dah siap makan dekat Ahmad. Wah, aku kata dia punya ayam cun lah. Macam McD. So, tak pelik lah kalau kita nak jadikan dia sebagai alternatif baru. Sebab ni pun first time aku makan dekat Ahmad ni. Dia punya aiskrim sedap. Ayam dia sedap, burger boleh tahan. Not bad. Kalau kau pernah makan, cuba komen sikit. Okey tak okey? Ahmad. Dan jom, kita nak sambung perjalanan pulang ke Kuantan. Lah, dia tak nak hidup. Tu dia. Tu dia. Nasib baik kita raya hala ke KL. Ni geng-geng Pantai Timur dah balik So itu dia, tol dia. Ni entry. Dia macam by parking lah. Dia macam by parking. Kita masuk sekali je. Lepas tu nanti settle lah. Dia bukan macam tol. Dia konsep dia lebih kepada bayar parking lah. So nanti kita akan bayaran. Tapi kat situ okey lagi. Free lagi. Memang nice. Tengok keluasan tanah dia. Dia memang buka luas itu. So pada aku dia bukan tol. Dia macam entry parking lah. Dia macam entry parking. Jadi korang jangan risau kan. Sekarang kita ada dekat Genting. Kita pusing-pusing dulu sekejap. Not bad lah. Ramai juga orang ni. Itu pun ramai lagi nak naik. So cuaca kat sini boleh tahan. Sejuk jugalah. Kita habiskan masa sekejap. Maybe lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam je duduk sini. Lepas tu kita turun. Sambung balik ke Kuantan. Wah, tu dia nampak dia berlampu siut. Itu kalau ambil gambar memang lawa. Lepas tu kat belah sana pula. Kalau korang nak view atas awan kan. Kat kabus memang nice. So sini kalau nak ambil gambar memang nice lah. Tu dia. Ada berbaki lebih kurang dalam setengah jam lagi. Sebelum parking aku habis. Untuk 2 jam pertama. So aku plan sebelum kita naik ke atas lagi, kita pergi surau dulu lah. Kita settlekan dekat sini dulu. Baru kita sambung naik ke atas.
Jom, kita pergi surau dia. Lepas tu kita akan sambung perjalanan naik ke atas lagi. Alhamdulillah kita dah sampai dekat atas. So untuk malam ni dia punya suhu memang layan, memang layan. So itu dah. Agak sikit. Untuk suasana malam ni boleh tahan ramai jugalah. Parking penuh tapi alhamdulillah kita dapat parking ngam-ngam dekat dengan spotlight. Jadi cerah lah, kita selamat sikit lah. Jadi itu pemandangan. Ui, memang nice. Cantik gila lah. So itu hotel-hotel dia. Dan jom kita pusing-pusing tengok. Untuk suhu aku rasa suhu dia memang sedap lah. Dia macam suhu dekat aircon aku rasa maybe lebih kurang dalam 15 sampai 20 lah. Dia tak adalah sejuk mana. Jom sekejap lagi kita tengok dekat skrin depan tu berapa suhu dia. Nak ambil gambar raya tak? Jom, kita dah tengok suhu dia adalah 17 darjah. Oh, dia naik balik 18. Dia ikut pada angin lah. Angin dia sumpah sejuk gila weh. Dan malam ni ada banyak gila kereta lalau. Banyak gila kereta lalau. Dan ramai juga yang beraya kat sini. Ambil gambar raya. Saya sejuk. Masuk tangan bawah. Apa dekat dalam baju. Sejuk. Ada sejuk. 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 Serius sejuk. 17. Jomlah kita lepak dalam kereta. Sejuk. Sat sini ramai gila kan? Ramai gila ramai. Ambil gambar raya. Memandangkan anak aku dah tak tahan sejuk. Jadi kita lepak dalam kereta dah sekejap kan. Aku pun nak edit video sikit, nak upload video sikit. Tengok lah. Sekejap lagi kita santai. Sekejap lagi kita sambung vlog balik. Tapi parking sini macam aneh. Hancing. Jadi selalunya kalau korang cek parking, jangan parking dekat dengan dinding-dinding macam ni. Hancing siap. Tu dia, aku tengok dia punya kabus. Kabus dia bapak tebal siut. Tu dia. So kabus dia boleh tahan tebal juga. Dekat sini korang tengok. Ush. Memang jauh beza lah daripada yang tadi. Dan mungkin malam ni kita akan lepak sini sekejap. Mungkin sampai pagi buta ke. Lepas tu kita gerak. Tengok aku nak tengok suasana macam mana. Sebab dekat sini pun ramai je yang melepak dekat sini sampai pukul 2-3 pagi. Ada orang lepak sampai pukul 4-5 pagi kan. So kita tengok kalau kita boleh lepak lama kat sini. Sebab aku nak tengok agak suasana kat sini macam mana kan. Dah gila. Kabus. Jadi mungkin itu saja untuk vlog kali ni. Thank you so much kepada semua ada. Thank you so much. Itu dah live. Thank you so much kepada semua yang dah stay dalam video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. Serius. Aku tak tahu berapa suhu ni. Aku rasa mungkin kat sana tu boleh tengok suhu dia berapa. Tapi seriously kabus dia memang padu lah. Kabus dia memang padu. Seriously memang padu. Tengok. Morning. Sekarang pukul 5.34 pagi. Tu dia. Dan sekarang kita nak turun ke Genting Sempah. Sejuk siap. Kita nak turun ke Genting Sempah. Nak mandi. Nak pergi. Apa nama dia? Siap-siap lah. Nak pergi siap-siap. Semayang. Jadi jom lah. Sejuk. Jomlah kita turun. Kereta banyak lagi. Aku tengok. Ada juga orang tidur contoh macam ni. Banyak je kita boleh detect kereta tu tidur. Sejuk lah. Kita boleh detect ada orang tidur ke tidak dalam kereta. Sejuk lah. Dia adalah ada sign-sign dia lah. Ada petanda-petanda yang menunjukkan dia tidur lah kereta. Sejuk. Jadi jomlah kita turunlah ke bawah. Sumpah sejuknya. Suasana kat sini memang nice gila lah. Dengan kabus-kabus je.
Jom aku nak turun. Lepas tu pack dengan handbag macam yang freezer tu pakai. Dah tutup, babe. Kita dah sampai kat sampah. Barang pada bawa. So, kita siap-siap. Hari ni geng-geng Pantai Timur dah mula balik ke Kuala Lumpur. Memang padat gila dekat Gading Sempah ni. Hopefully dekat toilet tak ramai sangat lah. Seriously memang ramai gila. Tak ramai gila weh. Aku pun dah siap. Gosok gigi. Aku tak ada nak mandi. Aku tak boleh nak mandi sebabkan dia punya kesejukan tu masih terasa lah. Dia punya kesejukan tu masih terasa. Maybe kejap lagi sikit kot baru nak mandi. Kita gosok gigi, semayang. Kalau dia punya sejuk tu dah okey, kita pergi mandi. Kalau tak, maybe termeluh orang ke. Tengok suasana kat sini. Masih sejuk lagi. Dan ramai juga orang. Aisyah nak pergi mana? Jalan-jalan. Aisyah dah makan dah? Dah. Makan apa? Makan roti canai. Leh. Leh. Kita sarapan dulu dekat sini. Nasi goreng dengan ayam. Cik lemak. Teh tarik, teh ais. Ui, dah mandi? Ni dua orang ni dah mandi dah. Dia orang dah mandi, aku je belum mandi ni. Tapi kita dah gosok gigi, so boleh sarapan. Kita pun dah sampai Kuantan dan kita nak sambung beraya dekat Kuantan pula. Macam hari semalam aku ada cerita yang mana aku nak pergi beraya dekat rumah makcik aku, Mak Ngah. Tapi disebabkan dia dah gerak ke Pekan, so dia dah ada area Pahang lah. Hari ni dia datang beraya ke rumah mak aku. So kita akan pergi ke rumah mak aku sebab dia orang dah sampai. Jom. Mungkin lepas daripada tu mungkin aku akan pergi beraya lagi. Kita tengok macam mana keadaan. So ada makan-makan juga kat sini. Mi kai. Mi curry. Ni pecan. Pecal. Maksudnya dengan Jawa ke? I know you better. Tak pernah. Makan. Sekarang kita nak pergi beraya pula. Tadi aku tak sempat nak rekod beraya disebabkan terlalu ramai orang dekat rumah mak aku tadi. Ini orang bakar sampah ke apa? Kosong gila weh. Kita dah sampai untuk beraya dekat rumah saudara kita. Dan jom. Okey ke? Tanjak? Macam meja? Boleh lah kot. Jom. Ini adalah trip perjalanan kita daripada 1 hari sebelum raya sampailah hari raya keempat. Kita dah beraya macam-macam. Dah daripada Kuantan pergi ke Temeloh, pergi ke Jerantut, pusing-pusing. Belah wife aku, lepas tu pergi ke Selangor, pergi ke Sepang, Banting. Merata ke sampai ke KL pusing lagi. Lepas tu hari ni dah sampai ke Kuantan, pusing lagi. Sampai ke Sungai Sap, pusing. Total adalah 982 km. Jadi kalau aku bawa PHEV yang 100 km, bermaksud aku boleh hidup dengan aman, isi minyak dekat Kuantan, pusing. Sampai Kuantan masih boleh ada baki lebih kurang dalam 20 km. Padu ke PHEV. Mungkin kita boleh pertimbangkan. Jadi ke 1000 km. Alright, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Parcel pun dah sampai. Dia nak hantar barang. Buat kerja balik. Sambung buat kerja. So thank you so much kepada semua yang hadir. Thank you so much kepada semua yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. Kerja pun dah sampai. Ni kerja-kerja aku lah ni. So nanti kita akan sambung kerja. Cuti dah habis. Pasal. Let's go.